Upin. Yang ini adik saya, Ipin. Ha, betul. Saksikan episod baru Upin dan Ipin sepanjang cuti sekolah ini. Setiap hari jam 5.30 petang hanya di TV9. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya, Ipin. Ha, betul. Ini kisah kami berdua. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Cicak Rainbow, bahagian 2. Rainbow aja tak bagi tahu dia nak pergi mana. Entah. Dia tak bagi tahu pula. Gurau je tu. Atuk, ada gambar rainbow tak? Ada. Kejap. Nah, ambil ni. Atuk ada banyak gambar dia. Dia memang suka jalan-jalan. Bila petang dia balik sendiri. Tapi hari tu, dia keluar tak balik-balik. Puas Atuk cari. Tak jumpa-jumpa. Terima kasih atas kerjasama Atuk. Sama-samalah. Atuk jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Detektif Upin dan Ipin. Biar kami siasat misteri ini. Tapi... Pergi dulu, Tok. Phoebe, dari pukul 10 hingga 11 pagi, di manakah kau? Kan aku main dengan korang. Takkan nak tak ingat kot. Betul tu. Bukan kau pergi reban ayam Tok Dalang? Mana ada? Habis tu, ini kan kasut kau? Kasut mahal ni. Sebelah je. Iyalah. Bukanlah kalau macam tu. Cuba kau pergi tanya Intan Payung. Kasut mahal ni, dia je yang ada. Kai. Kenapa ni? Kau tahu apa kesalahan kau? Tak tahu. Aku tak ada kesalahan. Kasihanilah aku. Kau dituduh mencuri. Tidak. Jangan apa-apakan aku. Jadi, apa yang kau buat di... Ampunkan aku. Sebenarnya... sedapnya. Aku tak tahan. Jadi, aku ambillah rambutan tu. Rambutan? Ini bukan pasal rambutan. Habis tu? Ini pasal kasut ni. Tengok. Ini kasut lama aku. Mana kau jumpa? Rindunya kasut aku. Alah, dah tak muat lah. Pasal rambutan tu. Jangan beritahu orang lain Ya. Apa hal kau tanya-tanya aku ni? Rainbow dah hilang 2 hari. Dan kau disakiti. Aku? Tak ada kerja aku nak curi Rainbow. Cuba kau tanya Mail. Dia kan jual ayam. Ya, apa? Aku juga. Mail. Kenapa muka kau? Oranglah. Tak cari aku. Buat aku kena gigit nyamuk. Kau tengok ni. Ni. Nasib baik aku anak jantan. Janganlah marah, Mail. Main-main je. Yelah. Apa kau nak? Kau jual ayam? Semua benda aku jual. Oh, Rainbow pun kau jual lah ya? Ayam Rainbow tu siapa nak beli? Dah lah tak handsome. Beli dia pula tu. Macam tu ke? Itulah kau. Tahu makan je. Dah lah, aku nak balik. Buang masa je aku layan korang.
Hai. Hei. Ha, dah jumpa Rainbow? Belumlah, Tok. Kasut yang kita jumpa tu bukan pencuri yang punya. Kasut? Ha, itu biasa. Ha? Rainbow selalu bawa balik kasut. Tapi sebelah aja. Tu. Oh. Buat penat je. Hei, kamu berdua tak payahlah susah-susah cari Rainbow. Nanti... Tak apa, Tok. Kami akan terus menyiasat sampai dapat. Dapat. Ha? Upin, tu. Suspek kedua. Siapa yang pertama? Apin? Apin? Apa ni? Apa makna semua ni? Kau makan Rainbow ya?